satu syarikat Yogu yang buat yoga semua yang telah bukakan kita sekolah, dan salah satu lagi produk BioKit yang kita ada semasa COVID dulu kita buat. Jadi untuk Yogu ni kita bekerjasama dan kita kongsi niaga telah ambil inisiatif untuk jadikan sole distributor. Ada company MyRasol, kita jadi sole distributor untuk Yogu lah. Jadi tujuan kita untuk berkongsi ni ialah untuk apa ni? Berkongsi dulu kalau kita semua berkongsi tenaga untuk membuat satu benda yang besar, dan sekarang ni dalam teknologi yang ini kita cuba untuk mengajak semua untuk berkongsi dalam arti kata wang ringgit lah, untuk kita jadi satu entiti yang besar untuk kita melaksanakan ataupun melancarkan beberapa projek yang kita akan laksanakan dalam perancangan kita. Nanti saya akan terangkan apa yang tujuan kita nak buat. Okey, dan yang kedua, yang seterusnya ialah apa itu, apa yang kita nak kongsikan sebenarnya adalah keuntungan daripada perniagaan yang akan kita jalankan. Yang macam mana kita selalu, kalau kata kita selalu masuk dalam pelaburan, kita mengharapkan keuntungan. So pelaburan ialah satu benda yang high return, high risk, high return, pelaburan. Tapi dalam perniagaan kita tak cakap high return, tapi kita ingin berkongsi keuntungan yang kita jana bersama. Bermakna dari dalam perniagaan ni ialah kita perlukan volume. Maksudnya bila kita memerlukan volume yang besar, kita memerlukan dana yang besar untuk dapat beli secara bukan dengan harga yang murah dan mendapat keuntungan yang lebih. Itulah sedikit inilah kongsi niaga yang dapat saya terangkan. Okey, sekian, terima kasih. Silakan kepada kongsi niaga.